Okey, lanjut sahabat. Video kali ini kami dah rancang nak pergi kempen dekat Tasik Beris. Daripada Pekan Sik menuju ke Tasik Beris dalam 15 km sahabat. Tasik Beris yang terletak di Sik Kedah. Okey, kita akan lalu jalan ni sahabat, melepasi jabatan nombor 1. Okey, ni adalah keadaan Tasik. Sekarang musim panas sikit . Okey, kita dah sampai semua. Kita rancang nak dirikan kemah dulu. Ni kita dah sediakan sekali nasi dalam buluh. Nasi dalam buluh, nasi daun lirik sahabat. Ada rakan-rakan minta saya buat. Okey sahabat, kita santai-santai dekat Tasik sambil-sambil mancing sahabat. Kat sini ikan lampan banyak sahabat. Tu kita sediakan menu masakan sekali. Dekat sana ramai yang tengah tolong-tolong masak sahabat. Ada yang duduk goreng ikan kering sahabat. Tu ada ayam bakar, ulam petai, ulam pucuk paku sahabat. Langsung batu pun kita bawa sahabat. Ni kita sediakan kemah untuk kita tidur pada waktu malam lagi. Ni dah nak mengarik sahabat. Dah senja gitu. Cuaca cantik, angin pun ada sikit-sikit. Tak panas sangat tepi-tepi Tasik ni. Dekat sebelah sana ada chalet sahabat. Yang nak pergi tidur dekat chalet pun boleh sahabat. Dekat sini percuma lah. Ni dah nak senja. Dekat sana pun dah pasang lampu. Kami mancing-mancing sahabat sini. Masih lagi ada yang duk masak-masak tu sahabat. Kita santai-santai berehat-rehat sambil-sambil masak-masak, sambil-sambil bakar-bakar ayam, sementara menunggu malam. Banyak juadah tu kami bawa, banyak perkakas. Ais pun bawa. Nasi dalam buluh dah siap. Dah kami untuk nak makan malam. Dan masing-masing cuba nasi dalam buluh. Nasi bersama sambal belacan sahabat. Ini suasana malam, kami sambung mancing lagi dekat Tasik. Banyak juga dapat ikan tapi tak besar-besar lah. Ikan kecil-kecil saja. Ikan lampam.